di UPSS saya akan buat berbual kepada seorang pembimbing dari kelas 2 PPP. Ada persoalan tempoh dari kelas 2 SBM BPP semester 4. Boleh saya tanya kepada Marisha, apakah ciri-ciri seorang pemimpin? Ciri-ciri seorang pemimpin, saya harap orang akan menjadi pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggungjawab atas tugasan yang dibuat. Selain itu, apakah ciri-ciri seorang ketua? Seorang ketua harap boleh berkuasa dan memberi contoh teladan yang baik kepada bawahan diorang. Hari ini kita berada di Pusat Akses College Education Ampangan. Bersama saya pada hari ini ialah calon nombor 5 daripada College Education Ampangan. Soalan pertama, boleh calon perkenalkan diri dan bagi sebab kenapa anda bertanding untuk pilihan raya College Education Ampangan? Okay, baik. Pertama, saya tahu daripadanya benefit dan kelebihan. Kenapa saya ingin jadi untuk dua pengalaman yang baru. Ini akan membantu saya masuk kelas. Dan soalan seterusnya, apakah perkara utama yang anda ingin capai sebelum anda menjadi MPP College Education Ampangan? Yang pertama, yang insyaAllah besok malam dan hari ini boleh dilaksanakan dengan cepat. Assalamualaikum, saya Afrika dari UPSS. Hari ini saya akan buat pengubah seorang ahli MPP. Boleh saya tahu nama? Nama saya Muhammad Iqbal Najimi bin Muhammad Nazri daripada program 1 Diploma Teknologi Elektrik. Lepas tu boleh saya tahu sebab apa awak nak jadi MPP? Saya nak jadi MPP kerana saya ingin menjadi contoh kepada para pelajar yang lain. Okey, sekian dulu saja. Ini adalah poster saya, jadi unilah saya. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. Program ini bertujuan untuk memberi peluang kepada mereka yang berbakat untuk menjadi APP pada tahun 2025-2026.